Ish, mana ni? Utang dah makin banyak. Aduh. Ish, stres lah. Ya Allah, apa yang dugaan ni? Aduh. Aduh. Ini siapa pula call? Aku dah banyak utang. Ish, nombor siapa ni tak kenal? Hello? Hello, ni siapa? Hello Enjai, hutang bila mau bayar? Bos, bagilah saya masa sebulan ni bos. Saya duit tak ada cukup lagi. Berapa banyak masa bos dah bagi sama lu? Tolonglah sebulan je bos, sebulan je. Sebulan you tak payah, bos kasi cari sama lu, bos kasi potong sama lu. Tolonglah bos, sebulan je lagi. Nanti saya bayar cukup duit, saya bayarlah. Aduh, macam mana ni? Hutang macam banyak ni. Aduh, dah sebulan ni. Aduh, kerja tak dapat lagi. Apa ni? Serabutnya nak cari duit mana ni? Dah minta tolong semua kawan, semua tak boleh pakai. Semua tak nak tolong. Masalah lah, hutang dah lah nak dekat 20,000 dah. Oi! Mana lari ni? Oi! Mana mau lari? Enjai! Mana mau lari? Bos, Enjai! bos. Tolonglah bos. Berapa lama saya sudah bagi masa sama lu? Tolonglah bos. Saya tak ada duit lagi bos. Kerja pun tak ada lagi. Lu tak mau bayar? Tolonglah bos. Tolonglah bos. Bos, tolonglah bos. Bagi saya masa lagi. Asal lu? Tergaduh lu? Woi! Bangun. Ha? Memang sial lah kau ni. Okey tak? Bangun. Nak buat kita je. Ni. Tak apa, tak apa. Duduk sana bang. Okey, jom. Weh, tadi asal tadi. Kenapa? Saya sebenarnya ada masalah. Masalah apa? Saya ada hutang dengan Along. Berapa? Berapa ribu? 20,000. Oi, banyaknya. Kau kenapa kau hutang kat Alung? Alung tu bahaya tau tak? Saya terdesak bang. Saya banyak kena buang kerja bang. Saya tak ada duit dah bang. Kau ni, kalau ada masalah ni, kau minta tolong orang. Jangan minta tolong Alung. Saya terdesak bang. Saya tak ada duit dah. Okey, aku boleh tolong kau. Lepas ni kau cek kerja lain Kau jangan minta duit Alung ni. Faham tak? Terima kasih bang. Saya tak tahu pula Alung ni bahaya. Saya pinjam 5,000 je. Tahu-tahu bunga saya dah 20,000. Okey, dah. Lepas ni kau jangan minta duit Alung lagi Jom aku buat klinik, jom. Ya. Dia ni aku
Jatuh mat.